Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Hari ni kita buat kuih dangai kukus atau macam kita makan putu piring. Resepi dia macam tu lah, tapi ni mudah sangat, bahan yang simple. Memang mudah untuk korang sediakan. Yang tak pandai buat kuih, korang boleh cuba kuih ni, confirm jadi anti gagal. So jom kita buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom. Mula-mula kita gunakan tepung pulut. Tepung pulut tak kisah jenama apa sekalipun, jadi tepung pulut. Kalau korang kat negeri lain, korang search kat GPT, type lah tepung pulut dalam bahasa tempat korang. So kita masukkan 2 cawan tepung pulut. Untuk sukatan yang saya bagi ni tak banyak. Untuk korang family kecil atau baru nak buat benda ni, baru-baru nak menjinak buat kuih yang saya buat ni, korang boleh cuba resepi ni. Dan saya masukkan kelapa putih 2 cawan. Saya pakai cawan metrik, Saya masukkan garam secukup rasa atau 2 sudu kecil. Dan kita gaulkan dia. Itu sahaja bahan yang kita gunakan. Rasa dia macam putu piring. Macam mana kesedapan dia, korang kena cuba buat lah, baru korang tahu macam mana rasa kuih ni. So kita pakai gula Melaka. Kita tak campur dengan gula putih. Ini yang buat lagi sedap dan enak. Kita guna premium gula Melaka. Okey. So kita bolehlah letak kat acuan kita. Sebelum kita nak letak tu, kita potonglah gula Melaka korang ni, carik-carikkan kecil-kecil macam ni untuk senang nak cair lah. Janji korang kena hancurkanlah dengan pisau. Untuk gula Melaka memang senang je nak hancur dengan pisau. Janji pisau korang tajam. Okey, so kita bolehlah letak kat acuan. Saya pakai acuan bekas macam ni. Kalau bekas macam ni tak perlu letak, kalau korang pakai acuan plastik tak perlu letak minyak pun. Benda ni tak perlu letak minyak pun. Dia tak akan melekat. So korang letak first layer dan korang letak gula Melaka ni. Sini korang tabur. Gula Melaka ni dia tak berapa sangat manis. Manis-manis gula Melaka, sweet-sweet dia tak seperti sweet gula putih gitu. So tutupkan dengan layer kedua. Saya tak buat penuh sebab saya nak buat banyak. Kita tak perlu buat tebal, buat nipis je. Tak terlampau nipis dan tak terlampau tebal. Korang boleh pakai acuan apa saja, kuih lompang pun boleh, tak ada masalah. Okey. So saya pakai acuan jelly ni. Korang boleh tengok step yang saya buat. Kita buat satu layer je untuk gula ni. Banyak mana gula untuk kemanisan itu terpulang pada korang. Okey. So kita panaskan pengukus, kita panaskan air pengukus kita dulu sebelum kita masuk kuih kita ni. Pastikan dah melegak macam ni baru masuk korang punya kuih. So kukuslah selama 25 minit atau 30 sampailah benda ni masak. Kalau macam mana nak tahu dia masak, bila kita buka dia macam ni 25 minit, saya tunjuk korang. Dia menyurut macam ni. Dia surut. Dia jadi mendap ke bawah. Pastikan masa korang letak tu, korang tak boleh padatkan, korang layangkan je tepung tu dalam acuan korang. Tak boleh padatkan. Nanti dia masak, dia sendiri akan padatkan. So ni hasilnya kuih kita. Saya panggil kuih ni macam rasa putu piring. Sedap sangat-sangat. Korang kena cuba. Yang mudah untuk korang siapkan di waktu petang, makan dengan kopi otik. Mantap guys. Tengok tak berasap-rasap ni. Makan dengan panas-panas macam ni. Buat pun senang, mudah sangat-sangat. So ni korang boleh simpan dia 1 hari. Tak perlu masuk peti. 1 hari boleh simpan. Kira 12 jam macam tu lah. 12 jam atau 24 jam macam tu lah boleh simpan kuih ni.
di luar tanpa peti ais. Untuk masuk 1 hari tu korang masuk peti ais lah. Kalau korang nak simpan, nak makan tu korang kukuskan balik. Tapi ni kalau tak perlu simpan lah, habiskan je lah. Sebab tak banyak pun kuih yang kita hasilkan. So ni nampak tak? Ni panas-panas saya terbalikkan. Boleh je, dia tak melekat. Simple sangat-sangat benda ni. Korang kena cuba, okey? Korang kena cuba dah rasa macam mana kuih ni. So ni hasilnya. So jom kita tengok. Saya belah, nampak tak? Kita ambil satu. Kena panas. Okey. Kuih ni dia cepat suam. Bila korang dah keluarkan dia macam ni, korang tutup dia dekat tupperware. Jangan bagi dia kena angin. Sebab kalau dia kena angin, dia akan jadi lebih liat lah. Mudah liat kalau dia kena angin. So masa panas-panas ni korang belah makan. Tak boleh kena udara. Cepat mengeras. Sebab dia cuma tepung dengan kelapa saja, guys. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.